Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Satu je, 3 saat. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 saat. Pahala dia diampunkan semua dosa sebesar dosa melarikan diri dari medan perang. Perang wajib, kemudian dia tak pergi perang, besar tu dosa pun Allah ampunkan dengan 3 saat menyebutkan Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ni. Nah, kemudian yang kedua, yang ni semua orang hafal, selawat dalam semayang tahiyat akhir. Selawat dalam semayang tahiyat akhir, selawat ni lah nombor 1 daripada segala jenis selawat yang ada di atas dunia ni lah. Sebab yang ni betul-betul diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak selawat lain yang tu direka oleh para ulama, boleh, tak ada masalah. No, sebab ulama-ulama salaf pun buat selawat. Imam Syafi'i pun dia ada selawat dia, Imam Nawawi dia ada selawat, semua ada. Imam Syadzili, Abdul Hasan Asy-Syadzili dia ada selawat dia. Imam ada beratus-ratus, 300-400 selawat ada. Nombor 1 selawat ni. Nombor 1 saya sebut selawat ni. Yang ni mai daripada mulut Nabi, hadis sahih, mulut Nabi betul-betul. Hak ni. Boleh ke amal? Amal banyak mana pun boleh. Yang ni tak ada bilangan. Selawat Ibrahimiyah, nama dia selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebutlah 100 kali pun boleh, ikutlah takat mana yang Allah bagi hidayah kat kita semua. No? Jumlah hidayah yang Allah bagi tiap-tiap hari tak sama tiap-tiap orang. Lagi Allah kasih banyak hidayah Allah bagi kat dia, ringan tangan, mulut dan hati dia untuk buat ibadat. Tu rahsia buat ibadat ni sekadar apa Allah memandang kita. Beli tasbih, berzikir. Ketiga, zikir ni 10 saat. Tak sampai 5 saat. Apa dia? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebut sama-sama. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lagi sekali. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 5 saat punya zikir. Kita tak sedang aja selama ni hidup untuk mengulang-ulang ayat ni. Pergi kerja sebutlah 100 kali. Kalau ghalib, rasa ghalib, buka YouTube pasang. Kan banyak hari ni kan. Ada la haula wala, orang sebut 1000 kali. Dalam YouTube tu tulis la haula wala 1000 kali. Tekan, dia sebut. Dia bila kita naik kereta, kita fikir lain-lain, bila ada radio ke yang zikir tu, kita akan ingat. Hati kita akan sebut sekali. Ghalib 2 saat, sekali kita sebut balik 5-6 minit. Kita ghalib pula 10 saat, 15 saat. Disebabkan ada radio tu duk sebut la haula wala quwwata illa billah, kita pun zikir sekali dengan dia sampai satu hari nanti tuan-tuan berjalan, tak payah pasang radio, tak payah apa, hati berzikir. Dia berzikir, kita potong bawang, dia berzikir, kita naik kereta, dia berzikir, dia hati. Tak payah sebut apa dah, dia berzikir, tak berhenti. La haula wala quwwata illa billah ni apa? Dalam syurga ada macam-macam benda cantik, benda indah, benda mahal, benda mewah. Antara benda yang paling mewah dalam syurga, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ni dipanggil, Nabi panggil khazanah syurga. Allah sebut zikir 5 saat ini khazanah syurga. Dalam rumah kita tahu benda apa yang paling mahal. Ada orang dalam rumah dia kamera paling mahal. Kamera dia tu 15,000 kan, 14,000, hak tu paling mahal. Ada orang dalam rumah dia paling mahal iPhone dia, hak 16 tu. Takat ni lah. Mesin basuh dia pun baru 2,000 je. Kan, peti ais pun baru 1,500. iPhone dia paling mahal. Tu khazanah dalam rumah dia. Kalau orang tanya, apa khazanah syurga Ustaz? La haula wala quwwata illa billah
Al-Aliyyil Azim, benda paling mahal. Antara benda yang paling mahal dalam syurga, nombor 4 ni semua orang hafal. Dia panggil 3 qul, 3 rangkai surah ni. 3 ini sangat sinonim. Nabi suka baca 3 ni. Waktu bila banyak tempat dalam hidup Nabi baca 3 serangkai ni, iaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 3 ni 3 beradik yang Nabi selalu baca banyak tempat. Antara Nabi baca 3 ni ialah lepas tiap-tiap kali semayang fardu. Kita tak buat dah benda ni. Sebahagian orang ya, jarang-jarang. Termasuk masjid. Saya setahun ada lebih kurang 1,200 hingga 1,500 masjid minta untuk ceramah setahun, bukan sebulan. Sebulan murung sangat. Setahun, tapi tak ambil lah, banyak sangat, tak sempat ni saya sebut siap-siap yang buat permohonan kan. Kita buka bulan Disember tiap-tiap tahun, satu Malaysia lah sampai Sabah Sarawak. Kita pergi baru ni, sampai Sabah Sarawak. 1,000 lebih. Saya pusing masjid satu Malaysia ni. Majoriti masjid-masjid tak buat pun sunnah Nabi lepas semayang fardu. Ni tu imam tak, bukan cerita hak nega laksa tepi jalan. Hak tu imam rasmi ni, dia pun tak buat sunnah ni. Kenapa membunuh sunnah Nabi? Tu jawatan kamu. Tengoklah benda apa sunnah Nabi. Tengok apa zikir Nabi baca, Nabi buat lepas semayang fardu. Jelas semua hadis sahih. Nabi istighfar 3 kali, Nabi sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk sampai habis. Nabi baca ayat kursi, Nabi baca 3 qul. Kenapa bunuh sunnah Nabi sampai orang di belakang semua tak buat? Sebab tu imam tak buat. Imam habis mayang Fatihah, doa. Saya kata ai. Kan majoriti tak buat. Bila jumpa sekali-sekala masjid yang buat bacaan sunnah Nabi lepas solat, seronoknya kita. Betapa seronok, sejuk hati waktu tu puasa kan. 3 qul antara Nabi buat lepas mayang tiap-tiap fardu. Nabi akan buat 3 qul. Yang kedua, Nabi akan baca 3 qul juga sebelum Nabi tidur. Ni ramai orang tak tahu. Selalu kita sebelum tidur bismikallahumma ahya wa amut, kemudian bismillah buka Facebook. Dia scroll dulu sejam, tak susah lagi Facebook scroll dia. Bercahaya-cahaya handphone duduk sebelah kepala. Umur 50 lebih dah tidur dengan Facebook, dengan TikTok macam. Tak malu dengan Allah ke? 60 lebih dah nak tidur up status lagi. Hak tengah hari tadi bagi kuih kat siapa? Tengah hari tadi petai tak habis berapa? 60 lebih dah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini akhir zaman. Nak selamat fitnah penyakit akhir zaman, cuba baca surah Kahfi. Cuba, insya-Allah Tuhan selamat kita. Tuhan selamat kita. Sebelum tidur Nabi baca ayat kursi, sebelum tidur Nabi baca surah Al-Mulk, dan juga Nabi baca 3 qul dan banyak lagi yang lain. Ambil ayat semayang dan lain-lain lagi lah, sunah-sunah sebelum tidur. Jadi 3 qul ni banyak yang Nabi amal. Nombor 3 Nabi amal 3 qul ni bila Nabi baca waktu pagi. Ini bukan subuh dah. Nabi baca waktu pagi 3 set, waktu petang 3 set. Faham tak 3 set? Qul huwallah 3 kali, falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Sagi petang tak kira lah, start daripada lepas sampai pukul 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh, 7.30 boleh, 8.30, 9 ikutlah 9 suku. Dia boleh belaka lepas kalau hak petang punya. Nabi baca 3 set, 3 qul ni. Ni pun bergantung kepada takat mana kasih dan pandang Allah kepada kita semua. Jadi boleh aman. Siapa yang aman, apa fadilat dia? Nabi sebut dicukupkan segala suatu hajat kepada orang yang membacanya. Allah bagi cukup hajat dia. Allah perhabis bagi jadi benda dia nak buat hari tu. Mudah.